Jabatan Imigresen Malaysia terus memperkukuhkan pelaksanaan penguatkuasaan imigresen menerusi proses penghantaran pulang warga asing yang telah selesai menjalani tindakan mengikut peruntukan undang-undang negara. Sepanjang minggu ke-4 Julai 2026, Depot Imigresen Pekanin Nas berjaya melaksanakan penghantaran pulang seramai 186 tahanan ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Terminal 1 dan Terminal 2. Daripada jumlah tersebut, seramai 99 orang merupakan warga negara Myanmar, diikuti 34 orang Bangladesh, 32 orang Pakistan, 11 orang Vietnam, 4 orang Cina, 4 orang India serta masing-masing seorang warga negara Filipina dan Thailand. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia, semua individu yang dihantar pulang telah melengkapkan proses dokumentasi yang ditetapkan. Sebahagian daripada mereka menggunakan pasport yang masih sah, manakala selebihnya dibekalkan dokumen perjalanan sementara atau emergency travel document yang dikeluarkan oleh kedutaan negara masing-masing bagi membolehkan proses penghantaran pulang berjalan dengan lancar. Dari sudut pembiayaan, kos tiket penerbangan tidak ditanggung oleh kerajaan. Sebaliknya, ia diperoleh melalui simpanan peribadi tahanan, bantuan ahli keluarga atau dalam keadaan tertentu dibiayai oleh pihak kedutaan negara berkenaan. Dalam masa sama, Jabatan Imigresen menegaskan bahawa semua individu yang dihantar pulang telah disenarai hitam dalam sistem imigresen negara. Mereka tidak dibenarkan memasuki Malaysia semula bagi tempoh yang ditetapkan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Langkah ini bertujuan memastikan pematuhan terhadap peraturan imigresen serta mengelakkan kesalahan yang sama daripada berulang pada masa hadapan. Bagi memudahkan urusan penghantaran pulang, Depot Imigresen Pekanin Nas turut menyediakan kaunter perkhidmatan khas bagi menguruskan pembelian tiket penerbangan dan keperluan berkaitan. Jabatan turut menegaskan bahawa semua urusan di kaunter tersebut diberikan tanpa sebarang caj perkhidmatan tambahan sekaligus mengelakkan orang ramai daripada menjadi mangsa pihak yang mengambil kesempatan. Operasi penghantaran pulang seperti ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, telus dan mengikut lunas undang-undang. Pada masa yang sama, kerjasama daripada kedutaan asing, ahli keluarga serta semua pihak berkaitan memainkan peranan penting bagi memastikan setiap proses dapat diselesaikan dengan lancar dan berhemah. Ingat, mematuhi undang-undang sentiasa lebih murah daripada menanggung akibat apabila melanggarnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.